Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru hebat di seluruh negara. Dalam episod ke-34 ini, pengetua ingin mengingatkan satu hakikat besar tentang peranan seorang guru, bahawa pengetahuan guru itulah yang membina ummah. Guru bukan sekadar mengajar mata pelajaran, guru sedang membina pemikiran generasi. Guru sedang membentuk akhlak bangsa. Guru sedang mencorakkan masa depan negara. Setiap ilmu yang guru sampaikan, setiap nilai yang guru tekankan, setiap nasihat yang guru ulang, semua itu menjadi batu-bata kecil yang membentuk sebuah masyarakat yang berilmu, berakhlak dan beradab. Ilmu yang guru ajarkan hari ini mungkin nampak kecil, sebuah formula, sepotong ayat, satu fakta, satu peringatan. Tetapi pada masa hadapan, ilmu itulah yang membentuk seorang doktor, seorang jurutera, seorang pemimpin, seorang peniaga, seorang ibu bapa yang baik. Mereka semua adalah hasil sentuhan seorang guru. Pengetahuan guru memberi cahaya kepada murid yang sedang mencari arah. Pengetahuan guru membuka peluang kepada murid yang hidup dalam kekangan. Pengetahuan guru membina keyakinan murid yang dahulu rasa dirinya tidak berharga. Apabila guru menyampaikan ilmu, guru sedang melakukan kerja yang sangat mulia, kerja yang pernah dilakukan oleh para nabi dan ulama, kerja yang menjadi asas kepada pembinaan sebuah tamadun. Sebab itu, guru perlu sentiasa belajar, sentiasa memperbaiki diri, sentiasa menambah ilmu, kerana ilmu guru adalah sinar kepada murid dan sinar itu menjadi cahaya kepada masyarakat. Dalam episod 34 ini, pengetua ingin memuji ketabahan semua guru. Teruslah menjadi cahaya. Teruslah berkongsi ilmu dengan ikhlas. Teruslah membina generasi dengan penuh kasih sayang. Kerana akhirnya, pengetahuan guru bukan hanya membina murid tetapi membina seluruh ummah. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.